Ha? Belah mana? Bazar? Siapa ganti baca ni? Ganti Muhammad. Ganti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Okey. Bab adalah arasnya. Arasnya siapa? Arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aras ini sebagaimana yang disebut dalam Quran dan juga dalam hadis, dia di atas daripada air. Air yang dimaksudkan di sini bukan air sungai, bukan air laut. Maknanya atas daripada langit itu ada air. Aras atas daripada tu. Okey, terus wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Di sini untuk menolak kekeliruan, sebahagian orang menganggap, jadi Imam Bukhari letak tajuk ini, ada dakwaan menganggap Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan arasy. Sedangkan Allah Ta'ala dulu daripada arasy. Arasy ini adalah makhluk. Cuma Allah Ta'ala mempunyai arasy yang maha agung. Arasy tu milik dia. Makhluk dia. Ciptaan dia. Bukan sentiasa arasy ini bersama dengan Allah Ta'ala. Okey, terus. Qala Abu Aliyati istawa ila as-samai. Okey. Jadi kita tengok di sini, Abu Aliyah kata istawa ila samai. Istawa dengan makna apa dia? Irtafa'a. Jadi apa faham dia? Menunjukkan golongan salaf, mereka faham makna-makna daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi. Walaupun makna-makna itu yang melibatkan ayat mutasyabihat ataupun hadis sifat. Jadi salah faham. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah menyebut golongan khalaf mengatakan bahawa salaf tidak tahu makna. Salaf serah makna kepada Allah. Seperti istiwa, yad, ain, wajah dan sebagainya, ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat ini. Apa maksud ayat sifat? Ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat Allah. Hadis-hadis sifat, maknanya hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Selain daripada sama', basar, kalam dan sebagainya, termasuk sifat Allah itu ain, wajah, yad dan sebagainya. Jadi kalau kita rojok
nakalan yang datang daripada salaf, semua mereka menterjemahkan, mereka memaknakan sesuatu ayat, sesuatu perkataan yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Secara kesimpulan, maknanya salaf tahu makna tentang sifat itu. Cuma salaf tak tahu, salah serah adalah kafiat tentang sifat. Ada pun sifat salaf tahu. Tengok sini dia kata apa dia? Abu Aliyah kata istawa irtafa'a fasawa khalaqa. Maknanya menjadikan. Wa qala Mujahid pula kata istawa ala. Dia terjemah. Dia faham dengan makna ala, atas. Ala al-arsy, atas. Tinggi di atas arasy. Surah Al-A'raf ayat 54. Wa qala Ibnu Abbas pula kata Al-Majid dalam surah Buruj itu Al-Karim. Maknanya mulia. Al-Majid dengan makna Al-Karim. Al-Wadud Al-Habib. Maknanya kekasih. Wa yuqalu Hamidun Majidun ka'annahu fa'ilun min majidin. Jadi fa'il, isim fa'il juga. Semacam mana majidin. Mahmudun min hamida. Maknanya Mahmud, apa makna Mahmud? Hamida apa makna? Pujian. Mahmud yang dipuji. Jadi secara kesimpulan, Imam Bukhari membuktikan daripada perkataan salaf, pendapat salaf, bahawa makna bagi sifat diketahui. Tahu makna dia. Cuma yang salaf serah ni dia panggil apa? Tafwid. Adalah kafiat. Isbat makna sifat isbat, yang diserah adalah kafiat. Adapun golongan mutaakhirin ataupun disebut sebagai khalaf ataupun Asy'ariyah Maturidiyah ini, mereka takwil sesuai dengan lughah. Sesuai dengan bahasa Arab, kaedah bahasa Arab. Sah. Banyak dalam Al-Quran macam tu. Dalam hadis pun macam tu. Jadi maknanya, untuk memalingkan daripada membawa kepada tashbih, mereka ambil ayat itu sesuai dengan perkataan lain. Contohnya yad dengan kudrah. Wajah dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sesuai di sudut bahasa. Tidak ada masalah. Sebab mari kaedah yang mereka pegang, sebagaimana bait syair yang dikemukakan, yang datang daripada Ibrahim Al-Laqani, kullu nafsin awhama tashbiha awinhu aw fawid warum tanziha. Setiap nafs, sama ada nafs itu yang datang daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW yang membawa ataupun memberi faham ke arah tashbih, yang mendatangkan ataupun yang membawa, yang boleh mendatangkan makna tashbih bagi Allah Ta'ala, maka takwil. Ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tapi salah, kita ulangi, bahawa mereka faham makna ayat yang berkaitan dengan sifat. Cuma mereka tafwid, kafiat kepada Allah Ta'ala. Contohnya kita istawa. Faham maknanya Allah Ta'ala atas daripada arasy. Apa yang nak ditafwidkan? Macam mana atas tu? Surah kepada Allah. Dia panggil kafiat. Yad. Faham makna tangan. Sifat tangan. Bukan anggota tangan. Faham makna yad. Sifat tangan. Tetapi kafiatnya, kafiat sifat itu tafwid kepada Allah Ta'ala. Nuzul. Faham makna turun? Turun bukan dengan makna berpindah, bukan dengan makna bergerak. Berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Bukan. Itu sifat makhluk. Berpindah ataupun bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Tidak. Sifat makhluk. Macam mana? Macam mana itulah yang disebut sebagai kafiat, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, terus. حدثنا عبدان عن ابي بكر بن انس عن جابر بن شداد عن صوان بن وحده عن
عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال فقبل البشرى يا بني تميم قالوا فاستغفرنا فأعطنا ودخل الناس من أهل اليمن فقال فقبل البشرى يا أهل اليمن بالله فقبلها رجل تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين لنسألك عن Wow, ada perkataan wow, ada perkataan wow situ. Wow. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض فبدأ بذكر كل شيء ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدركنا ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أضربها فإذا السراب ينقطع دونها ويم الله لواجدت أنها قد ذهبت ولم أكن. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Imran bin Husain, dia kata sesungguhnya aku di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datang satu kaum daripada Bani Tamim. Lalu Rasulullah, aku berada di sisi Rasulullah, datang satu kaum daripada Bani Tamim. Bani ni Bani kabilah kaum daripada kumpulan Arab. Dia ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Bakar dan sebagainya. Bani ni maknanya kabilah Arab. Datang kepada Nabi, lalu Nabi kata, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Sebab apa mereka masuk Islam? Bila masuk Islam, kabar gembira apa dia? Bila orang masuk Islam ni, maknanya janji syurga dan diampun dosa-dosa silam. Dosa-dosa lampau semua Allah Ta'ala ampun. Sebab Nabi kata, Al-Islamu yahdumu ma qablahu. Islam menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Masa duduk dalam agama kafir, bukan Islam dulu, dia judi, minum arak, menipu, buat zalim kepada orang. Masa dalam pada zaman jahiliah, pada zaman kekufuran, berbagai maksiat dosa dilakukan. Tapi dah masuk Islam, Allah Ta'ala hapus semua. Ampun semua segala dosa-dosa yang dilakukan. Ini adalah sebahagian daripada kabar gembira kepada mu'allaf. Kalau dia masuk Islam penghujung usia dia, umurnya contohnya 90 tahun ke, 80 ke, 70, masuk Islam. Sebelum masuk Islam tu, dalam zaman dia kufur dulu, macam-macam maksiat dia buat. Bukan saja maksiat, sudah tentu kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan, sembahyang, puasa, zakat, haji, dia tak buat. Sebab sebahagian daripada ulama' berpendapat forok kepada agama ini orang kafir wajib buat. Ada khilaf ulama' tentang usul, maknanya mengucap. Forok kepada agama ini kena buat juga. Forok kepada agama contohnya sembahyang. Kalau dia sembahyang tak sah lah, kena masuk Islam dulu. Tetapi dia bukan sahaja di akhirat nanti diseksa dengan sebab kekufuran, termasuk meninggalkan kewajipan sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu forok kepada agama. Jadi sama ada kufur usul kepada agama ke kesalahan dia, seperti kita kata tadi, sesat kufur tadi, itu usul kafir, itu usul kepada agama. Ataupun forok kepada agama yang dia tinggalkan, semua Allah Ta'ala ampun. Al-Islamu yahdumu ma qablahu. Islam itu menghapuskan sesuatu yang sebelumnya. Jadi bila Bani Tamim ini masuk Islam, Rasulullah kata, terimalah kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, dihapuskan segala dosa yang dilakukan. Kabar gembira yang kedua, dimasukkan dalam syurga orang masuk Islam ni. Jadi Bani Tamim dengar macam tu, dia kata,
kami terimalah kabar gembira tu, tapi berilah sesuatu kepada kami. Bashar tanah, ya. Kamu telah menyampaikan kabar gembira kepada kami tadi. Maknanya dihapuskan dosa, dimasukkan dalam syurga orang-orang masuk Islam. Tapi apa balasan daripada kami masuk Islam ni? Dunia. Sakat cerita syurga jauh lagi. Rasulullah berubah muka dia. Rasulullah tengah serius duk cerita bab dosa pahala balasan akhirat. Dunia apa dapat? Sebab itu bila Rasulullah Allah Ta'ala ceritakan tentang orang berjuang pada jalan Allah Ta'ala ni balas syurga, dihapuskan segala dosa, terlintas daripada kalangan para sahabat ni, hak dunia kami dapat apa? Dalam peristiwa yang lain, ini Bani Tamim, dalam sahabat-sahabat yang pergi hijrah tu, balasan syurga, diampun dosa, syurga yang dihidangkan dengan penuh kenikmatan. Terlintas dalam hati para sahabat, dunia dapat apa? Itu akhirat jauh lagi. Allah Ta'ala terus turun ayat yang berikutnya, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan pembukaan yang hampir, kemenangan atas dunia. Menang dapat ghanimah, boleh merintah negara, hani atas dunia, nak sangat. Allah Ta'ala boleh bagi belaka. Rupanya daripada kalangan sahabat pun yang kuat dengan Allah Ta'ala, tapi kita manusia mesti juga nak bahagian dunia. Hak akhirat tu jauh lagi. Hak dunia boleh apa? Allah Ta'ala bagi dunia akhirat. Orang yang berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala dengan ikhlas, Allah Ta'ala bantu dan tolong dia. Tengok buktinya para sahabat. Tak boleh lari. Bukan kata bila dah masuk Islam, khususnya para sahabat yang dekat dengan Allah Ta'ala kan, melalui ibadat takaruk mereka, bab dunia ni tolak ke tepi lah, tak nak fikir lah. Dah. Sebab kita duduk atas apa sekarang ni? Duduk atas dunia, alam dunia lagi. Segala keperluan dunia kena ada lah. Nak memenuhi tuntutan dunia, keperluan dunia kena ada lah sesuatu alat, sesuatu wasilah untuk mencapai keselesaan dunia. Sebab tu mari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memanglah ada dalam asnaf zakat tu kan. Ayat 60 surah Taubah tu. Salah satunya adalah mu'allaf. Ni tak sabar-sabar syurga ya lah, atas dunia apa dapat? Rasulullah berheram ke? Tak sabar-sabar. Jadi itulah manusia kan. Dia tak boleh lari lah. Jadi datang pula daripada kumpulan yang kedua. Apa dia? Kumpulan mana? Iaitu orang daripada penduduk Yaman pula. Rasulullah pun beritahu benda yang sama. Kabar gembiralah wahai penduduk Yaman. Terimalah kabar gembira. Maknanya bila dah masuk Islam, hapus dosa dan dijamin syurga. Lalu penduduk Yaman kata, kami mari ni bertemu engkau ni untuk bertafakuh di dalam urusan agama, bukan nak benda apa. Bukan nak imbuhan dunia. Bukan nak sesuatu daripada habuan dunia. Setelah Rasulullah kata, terimalah kabar gembira wahai orang Yaman. Orang Yaman kata, ya, kami datang sini bukan nak minta habuan dunia. Kami nak tafakuh di dalam urusan agama. Sebab tu mari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-fiqhul Yaman wal hikmatul Yamaniyah hum araqu quluban. Fiqh orang Yaman. Masa itulah Yaman pada masa tu. Mereka ni orang yang hikmah, kebaikan datang daripada Yaman. Dan orang Yaman ni orang yang lembut hati. Rasulullah puji orang Yaman ketika itu, maknanya orang yang faqih. Oleh kerana itu, bila orang Yaman ni orang yang banyak maklumat, walaupun sebelum mereka masuk Islam lagi, orang Yaman ini terkenal dengan orang yang bermaklumat, seperti golongan ahli kitab. Sebab tu mari hadis, lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'azz bin al-Yaman, Mu'azz bin al-Jabal ila al-Yaman. Bila Rasulullah sebut panggil Mu'azz untuk menyampaikan dakwah ke negeri Yaman, dia kata ud'uhum ila al-Islam.
Panggillah mereka itu, serulah mereka, ajaklah mereka kepada agama Islam. Bila dah cerita tentang agama Islam, mereka dah masuk Islam, timbul isu kemusykilan. Biasalah dalam urusan agama ni ada kemusykilan. Dah masuk Islam kan? Kemusykilan yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Kalau orang tanya kamu sesuatu masalah, bima tahkum, kamu nak jawab dengan apa? Wahai Muaz. Muaz kata, ana ahkumu bi kitabillah. Aku jawab dengan Quran. Fa illam tajid, kalau dalil tak jumpa dalam Quran, ana ahkumu bi sunnati Rasulillah. Aku tengok hadis pula, hukum dengan hadis. Rasulullah tanya kali yang ketiga, fa illam tajid. Dalil dalam Quran tak ada. Isu tu muncul, berlaku. Orang duk tanya kamu tentang hukum. Aku tengok dalam Quran tak ada. Dalam hadis tak ada, kamu nak buat macam mana? Ana ajtahidur ra'yi. Aku ijtihad. Itu marinya hukum, kebenaran ijtihad tu. Jadi, selepas orang Yaman bagi tahu, kami datang ni untuk tafakuh dalam urusan agama. Dan kami nak tanya engkau ni perkara-perkara yang agama, di antara perkara yang awal di dalam agama ini. Lalu diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu wa lam yakum syai'un qablahu. Allah Taala itu tidak bersamanya sesuatu sebelumnya. Ini nak menafikan, utamanya kita sebut syai' tadi. 2 hari lepas kita sebut perkataan syai'. Syai' digunakan untuk Allah, digunakan hal ma'aka syai'un minal Quran, digunakan untuk Quran, dan digunakan untuk makhluk yang lain. Maknanya syai' itu boleh digunakan untuk makhluk dan juga Allah Ta'ala. Tapi bila idafat kepada makhluk, dia baharulah. Idafat kepada Allah Ta'ala, dia qadim. Sebab orang duk faham ni, bila kita duk hurai banyak kali dah, terjemah zahir kan. Zahir dengan makna, kalau kata tangan tu tengoklah kamu. Apa maksud tangan? Anggota kepada tubuh badan. Cuma kita nak bagi tahu dalam kamu ni, berapa juta kamu dalam dunia ni, dia bahas makhluk, dia bukan bahas sifat Tuhan. Kamu ni dia nak terjemah sesuatu yang berlaku dalam dunia. Ini makna ni, ini makna ni. Dia cerita bahas makhluk, bukan cerita bahas Tuhan. Orang kata, lah kamu mesti makna ni. Kalau tangan mesti makna anggota. Duk tekan situ. Kamu ni dia bukan cerita tentang sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala ni cerita dalam Quran hadis. Kaabah tu orang panggil apa? Kaabah orang panggil apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kaabah tu dipanggil Baitullah. Jadi bila sebut Baitullah, Allah Ta'ala ada rumah ke? Allah Ta'ala berhajat kepada rumah ke? Kalau tak boleh sebut Yadullah, takut menterjemahkan, memberi waham kepada tangan Allah Ta'ala ni, kok beri faham ada anggota macam manusia. Tu kalau orang sebut Baitullah, masajidulillah, masajidullah, masjid-masjid Allah, idafat tashrif dipanggil. Untuk memuliakan Kaabah itu sendiri. Allah Ta'ala tidak perlukan rumah, tidak berhajat kepada sesuatu. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam. Okey, terus hadis yang berikutnya. حدثنا علي بن محمد حدثنا عمرو بن مسلم اخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يمين الله من آل يمينها كفرته سحاء الليل والنهار لرأيت ما انفقت منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه عن الماء وبيده الأخرى الخير أو الغيب أو القبل
يرفع ويخفض. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tangan kanan Allah itu penuh, tidak pernah berkurang sedikit pun kerana anugerah yang dilimpahkan kepada hambanya sepanjang malam dan siang. Jadi anugerah Allah Ta'ala ni sepanjang malam dan siang. Maknanya siang malam, rahmat, rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Pernahkah kalian memperhatikan kurnianya sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Sungguhnya limpahan kurnianya tidak berkurangan yang ada di tangan kanannya. Arasnya ada di atas air, dan di tangannya yang lain terdapat timbangan, atau di dalam riwayat yang lain urusan kematian, naik turun kembali. Dalam hadis ini menceritakan tentang sifat liat lagi. Sebab tu bila menceritakan dengan tentang yad, tangan, dalam hadis semua sebut kanan. Tak ada kiri. Di sini dah memberi kefahaman kepada kita, penjelasan kepada kita dengan maksud yang jelas. Kalau ada tangan kiri itu makhluk. Dalam hadis tak sebut. Tangan mesti kanan. Dua tangan kanan Allah. Jadi tangan, kita ulangi sekali lagi, dia adalah merupakan sifat tangan. Sifat memberi. Sebagaimana yang disebut di dalam hadis ini, sifat memberi. Sebab itu sentiasa Allah Ta'ala beri kurnia kepada manusia, kepada makhluk, malam dan siang tidak pernah berkurangan. Sejak ada langit bumi ni Allah Ta'ala duk bagi, ni kurang tak? Apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala tak kurang-kurang. Sebab itu, salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, maknanya istighna, ghani. Kaya, tidak berhajat. Iftiqar, makhluk semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Pemberian Allah Ta'ala ni tak pernah kurang sikit pun. Dengan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dengan sifat pemberinya, tidak berkurangan sekali-kali. Dia kata فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُسْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kamu tengok tak? Kamu lihat tak? Kamu tahu tak? Sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan semenjak jadinya langit dan bumi. فَإِنَّهُ لَا يَنْقُسْ فِي يَمِينِهِ. Tidak berkurang sedikit pun daripada tangan Allah. Daripada pemberiannya. Daripada kurniaannya. Daripada anugerahnya. Dan disebut lagi di dalam hadis ini, wa arshuhu 'alal ma', arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah atas air. Tadi dah kita sebut, air di sini bukan atas air laut ataupun air sungai. Maknanya arasy ni atas langit pada langit yang ketujuh. Atas langit itu dia ada air, atas air itu arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana? Wallahu alam. Itulah pengkhabaran dan maklumat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, terus. حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد بن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي شيئا مثل هذه. قال وكانت زينب تفطر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجتكن فهذه كنا تزوجني وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik, dia kata Zaid bin Harisah datang mengadukan tentang isterinya kepada Nabi SAW. Siapakah Zaid bin Harisah? Dia anak angkat
Dia ni bekas hamba. Rasulullah ambil jadi anak angkat dia. Dia berkahwin dengan siapa? Kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Dia datang bertemu dengan Nabi. Dia mengadu banyaklah hal Zainab ni, dia tak puas hati. Zainab ini adalah golongan bangsawan, orang kaya, keturunan yang mulia, orang hebat-hebat. Zaid ni hamba. Lepas tu pernah jadi anak angkat Rasulullah. Zainab ini selalu membanggakan diri dia, duk cerita tentang kebangsawanan dia itulah, tentang keturunan dia yang hebat tu. Jadi Zaid ni tak selesa dengan dia. Zainab ni orang yang seorang muslimah yang solehah, yang baik, yang sangat baik. Cuma dia suka sembang tinggi kerana berdasarkan kepada latar belakang dia. Zaid ni hamba. Zaid ni kecil hati, tak puas hati, kecil hati, berasa hati. Dia duk ulang banyak kali, lalu mengadu kepada Rasulullah. Dia nak ceraikan Zainab. Jadi Rasulullah kata, bertakwalah kamu kepada Allah, jagalah isterimu. Takutlah kamu kepada Allah, jangan cerai. Sabarlah di atas perangai dia tu. Anas berkata, jika Rasulullah SAW suka menyembunyikan sesuatu, tentu beliau akan menyembunyikan hadis ini. Anas berkata, Zainab membanggakan dirinya di hadapan isteri-isteri Nabi yang lain dan berkata, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Sebelum berlaku penceraian, Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi, ilham kepada Nabi, kamu beritahulah bahawa Zainab ini satu hari Rasulullah akan kahwin dengan dia. Sebab dalam ilmu Allah Ta'ala, Zainab akan diceraikan oleh Zaid. Beritahu kepada Zaid, suatu hari nanti dia akan kahwin dengan Zainab. Benda tu tak berlaku lagi, tapi Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi. Lalu Nabi SAW malulah nak beritahu kepada Zaid bahawa Zaid suatu hari akan ceraikan isteri dia. Dia pula akan kahwin dengan Zainab. Dia rasa malu. Dia bukan rasa malu kepada Zaid sahaja, malu kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu disimpan maklumat itu, tak beritahu. Sedangkan Allah Ta'ala dah ilham kepada dia, suka beritahu. Itu yang Allah Ta'ala turun ayat ini. Wa idh taqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihi. Dan ketika kamu berkata bagi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat atas dia. Siapa dia golongan yang Allah Ta'ala, individu yang Allah Ta'ala bagi nikmat ni? Zaid. Nikmat yang pertama dia masuk Islam. Itu satu nikmat yang besar lah. Nikmat yang kedua, dia dimerdekakan. Nikmat yang ketiga, dia jadi anak angkat Rasulullah pula. Dan berbagai jawatan juga Rasulullah bagi di atas kemampuan dan kehebatan dia, kemahiran dia. Dia dapat beberapa jawatan di Madinah ini. Jadi ketika kamu kata bagi orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat atasnya, Zaid, an'amta alaihi, yang kau telah bagi nikmat kepadanya. Apa Rasulullah nikmat Rasulullah kepada Zaid? Memerdekakan dia, ambil dia sebagai anak angkat. Amsik alaika zaujak, kamu tahanlah isteri kamu, jangan cerai. Ini Rasulullah kata kepada Zaid yang merupakan anak angkat Rasulullah. Wattaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsi, kamu simpan rahsia dalam hati, sedangkan kamu tahu dah maklumat. Allah Ta'ala kata beritahu kepada Zaid, satu hari nanti Zaid akan cerai isteri dia dan kamu akan kahwin dengan isteri dia, iaitu Zainab. Rasulullah tak berani beritahu, malu. Allah Ta'ala kata kamu tak beritahu. Tengok, aku suruh kamu beritahu tapi kamu tak beritahu. Wallahu mubdih, dan Allah Ta'ala yang akan mubdihi, akan menzahirkan. Walaupun kamu sembunyi, Allah Ta'ala akan bongkarkan. Satu hari nanti confirm kamu kahwin dengan Zainab. Wa takhshan nas, padahalnya kamu takut pada manusia ya. Allah Ta'ala tegur Nabi, kamu takut pada manusia, takut orang kutuk kamu, caci kamu, perli kamu. Sebab tu kamu tak beritahu. Wallahu ahaqqu an takhshah, Allah Ta'ala lah lebih berhak kamu takut, bukan takut pada manusia. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat kata, ini suatu suasana keadaan yang sangat berat bagi Rasulullah di dalam kehidupan dia. Ini antara ujian yang berat. Nak beritahu kepada orang tu sahabat dia,
Sahabat dia akan ceraikan isteri dia, Rasulullah akan kahwin dengan isteri dia. Oh, satu benda yang berat Takut orang kata Rasulullah ambil kesempatan pula. Oh, kamu takut pada manusia. Lebih takut daripada Allah. Allah Ta'ala tegur Nabi. Dan Aisyah kata, kalau Rasulullah ini memang dia pernah menyembunyikan kebenaran, kisman, menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada dia. Nescaya maklumat ni dia tak beritahu. Setelah Allah Ta'ala tegur dia beritahu. Allah Ta'ala tegur aku. Kalau Rasulullah ni jenis orang, jenis manusia yang tak cakap benar. Ayat ni dia tak beritahu pada orang sebab melibatkan maruah dia. Nah, dahsyat Rasulullah ni dia beritahu. Jujur, ikhlas ni kepada Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala tegur dia beritahu. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnakaha. Setelah Zaid menceraikan isteri dia, kami kahwinkan akan engkau akannya. Kaf yang pertama adalah maf'ul awal, iaitu Rasulullah. Ha adalah maf'ul tsani, iaitu Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina harash, supaya tidak menjadi atas orang beriman itu suatu keberatan pada isteri-isteri anak angkat mereka. Satu benda yang besar sebab sebahagian orang kata tengok Rasulullah ni tergamak dia kahwin dengan menantu dia. Tergamak dia kahwin dengan menantu dia. Zainab tu menantu dia ke? Bukan. Tak ada kena-mengena dengan Rasulullah. Sebelum dia kahwin tu lah. Kalau menantu, mesti kahwin dengan anak dia. Zaid bukan anak Rasulullah. Anak angkat. Bukan anak darah daging. Anak daripada nasab, keturunan, bukan. Allah Ta'ala nak ajar tu. Maknanya boleh kahwin dengan isteri kepada anak angkat. Kalau menantu, dipanggil apa? Haram mu'abbad kan? Selama-lamanya. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, hurimat alaikumul maitatu kan? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum kan? Ayat itu menceritakan tak boleh kahwin dengan mak, dengan anak, dengan menantu, tak boleh kan? Ini bukan menantu dia. Sebab Zaid hanyalah anak angkat, bukan anak Rasulullah. Berat bagi Rasulullah nak cerita ni. Pertamanya isu nak cerita kepada orang yang Allah Ta'ala tegur. Kena bagi tahu. Walaupun tak berlaku penceraian lagi. Yang kedua, nak berkahwin dengan Zainab yang merupakan bekas isteri kepada Zaid. Yang orang duk sebut Zaid ni anak Rasulullah. Sebab tu turunnya ayat Quran, ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka itu dengan bin bapa-bapa mereka. Jangan sebut Zaid bin Muhammad, tapi sebutlah Zaid bin Harithah. Sebab Muhammad bukan ayah dia. Berat Rasulullah nak cerita. Malu. Nak cerita satu isu yang kita sebutkan tadi, dia nak kahwin pula bekas isteri Zaid. Rasa malu. Takut orang tuduh. Memang sebab orang kafir tuduh. Apa kahwin dengan menantu? Disabar Rasulullah ni nak menyampaikan hukum. Kadang-kadang sesuatu maklumat yang menimbulkan kontroversi, maklumat yang menjadi pertikaian orang. Asalkan benda tu benar-benar. Benda hukum. Benda tu daripada Quran. Kita kena sampaikan walaupun orang pertikai. Kena ambil sikap Rasulullah ni. Orang nak bergeger, nak pertikai, nak bising, dia punya pasal. Hukum Allah Ta'ala di depan. Pertikaian orang di belakang. Itu pula orang nak pertikai macam mana pun, hukum Allah Ta'ala kita ketengahkan. Kita kena sebarkan, sampaikan, jangan sembunyikan. Jadi Allah Ta'ala ajar kita dalam banyak perkara kan. Berdasarkan kepada peristiwa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan adalah ketetapan Allah itu tetap berlaku. Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah akhirnya berkahwin dengan Zainab, akan berlaku. Itu ketetapan Allah. Jadi dalam hadis ni, bila Zainab berkahwin dengan Rasulullah, dia bangga. Kamu, isteri-isteri Nabi yang lain, dia kata, sebab dia jenis bangsawan, orang kaya. Kalau kepada Zaid pun dia selalu sebut tentang kehebatan dia, keturunan dia. Disebut kepada isteri-isteri Rasulullah yang lain, kamu dikahwinkan oleh keluarga kamu. Sama ada ayah kamu yang mengahwinkan kamu ataupun abang kamu. Aku dikahwinkan oleh Allah Ta'ala di atas arash. Ya Allah Ta'ala duduk atas arash. Allah Ta'ala sendiri yang mengahwinkan Nabi dengan aku. Tanpa saksi, tanpa mahar.
tanpa wali, tanpa akad. Tu dia sebangga tu. Nampak? Allah Ta'ala yang di atas arasy mengahwikan akan aku. Qala Anas kata apa? Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hazih. Anas bin Malik kata kalau Rasulullah ni jenis sembunyi kebenaran, benda hak ni yang paling dia nak sembunyikan. Hak ni memalukan dia. Yang menyusahkan dia, yang memberatkan dia. Tapi oleh kerana Rasulullah tu bukan jenis sifat sembunyi kebenaran. Tu yang mari sifat Rasulullah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah, bijaksana, sidik, benar. Tabligh, menyampaikan, tak menyembunyikan. Ini sebahagian daripada sifat Nabi SAW. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.